Jual barang kemas untuk nak beli gold bar. Boleh ke doktor, saya nak jual barang kemas yang sudah tak dipakai lagi untuk beli gold bar ataupun dinar di public gold? Budaya trade-in emas lama untuk beli emas baru sebenarnya lebih sesuai jika anda ingin berhias dengan emas. Emas perhiasan yang lama yang biasanya sudah tidak cantik, out of fashion ataupun dah patah, kemek, sebenarnya anda boleh tukarkan untuk dapatkan desain yang baru untuk anda pakai. Tapi emas jenis gold bar dan dinar adalah emas jenis simpanan yang fokusnya hanyalah untuk memaksimumkan keuntungan dalam simpanan emas anda. Apabila anda menjual mana-mana jenis emas, anda akan dikenakan spread ataupun nama lainnya adalah selisih harga. Untuk barang kemas, spread value-nya adalah 25 ke 40%. Manakala spread untuk gold bar dan dinar adalah antara 6% ke 9% saja. Jika anda jual barang kemas lama dan beli emas yang baru, anda akan dikenakan spread sebanyak 2 kali. Anda boleh saja simpan emas perhiasan tersebut dan jual apabila perlukan wang, dan hanya 1 kali spread saja dikenakan. Semoga perkongsian saya ini bermanfaat. Sekiranya anda sudah tidak menggunakan lagi emas perhiasan tersebut, anda nak jual, nak tukarkan kepada emas simpanan 999, itulah yang sebaiknya. Dan jika anda faham dengan penerangan saya, anda boleh share kepada sahabat-sahabat lain yang mencari info emas ini. Bagi anda yang berminat untuk mulakan tabungan emas, belajar menabung emas di public gold, anda boleh isi beg biru bawah ini untuk saya guide jernih menabung emas di public gold. InsyaAllah saya akan bantu sebaiknya.